Sore tu bawa lah jatuh mari di rumah. Hak sulung, hak nombor 2, hak nombor 3 tu berebut telefon. Hak ni tak si makan, hak kecil tak si makan nasi. Letih lah nak cara sehari-hari. Habis fikir, tegur salah, tak tegur pun salah. Kak Si Eng, buat apa termenung jauh sangat tu? Oh Siti. Oh, Naik. ni ada buat mari sikit ni, makin ni ada buat makan lebih sikit rumah. Maksud kuih ke apa Siti? Ni ada rojok sikit ni. Oh, sedap lah padah Siti buat. Kalau susah jauh-jauh je ni buat mari. Duduk. Duduk sini, duduk. Mai rumah lagi dah ni. Oh, ada rumah mari ke Kak Si Eng lah. Ni Kak Si Eng buat apa nak termenung je ni? Ada masalah ke apa? Tahulah Siti, macam-macam masalah main dengan anak-anak ni. Sakit kepala otak, stres. Sore tu bawa lah jatuh mari di rumah. Hak sulung, hak nombor 2, hak nombor 3 tu berebut telefon. Hak ni tak si makan, hak kecil tak si makan nasi. Letih lah nak cara sehari-hari. Habis fikir, tegur salah, tak tegur pun salah. Sebab tak kena. Pening. Tahu tak Siti? Itulah Kak. Aduh, macam-macam. Lah ni budak zaman luar ni ke Kak? Dah gini lah Kak pergi cuti lah, pergi healing. Buat hilang stres tu. Lagi pun anak Kak tu besar belakang tu. Boleh lah tu berdikari, jaga diri. Boleh juga kan? Boleh kok. Relax. Kepala otak. Daripada Kak duduk rumah, duduk cara korea tu. Kau sakit kepala otak. Mana Kak ni bukannya biasa pergi mana-mana. Allah, healing lah Kak. Mana-mana pun sakit tak cara dengan anak Kak ni. Biarlah anak Kak besar belakang tu. Dia orang pandai lah tu berdikari. Sekejap deh. Telefon. Hello, Assalamualaikum. Innalillah. Bila tu? Tak apa. Nanti makcik sapa lah. InsyaAllah makcik sapa rumah. Okey. Assalamualaikum. Ada jaga Kak, meninggal. Innalillah.